Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kumpulan 5 akan membentangkan mengenai pemikiran kompetisional berdasarkan aktiviti yang telah kami jalankan, iaitu aktiviti pengajaran menanam pokok. Jadi, dalam pembentangan kami ini, kami akan menerangkan iaitu 6 teknik yang terdapat di dalam pemikiran kompetisional. Yang pertama adalah teknik pengecaman pola, yang kedua adalah teknik leraian, yang ketiga adalah teknik peniskalaan, yang keempat adalah teknik algoritma, yang kelima adalah teknik penakkulan dan yang keenam adalah teknik penilaian. Baiklah, saya mulakan dengan teknik yang pertama iaitu teknik pengecaman pola, di mana teknik ini membantu murid mengenal pasti urutan ataupun pola pertumbuhan tumbuhan ataupun pokok secara visual dan logik. Melalui pemerhatian berulang, murid dapat memahami kitaran hidup pokok dan hubungannya antara setiap peringkat pertumbuhan. Jadi, saya dan ahli kumpulan telah melaksanakan satu video simulasi di mana kami telah menerapkan teknik pengecaman pola di dalam video simulasi tersebut. Saya sediakan video simulasi tersebut di bahagian sebelah. Selamat pagi murid-murid. Selamat pagi cikgu. So hari ni cikgu nak buat apa? Cikgu nak buat apa? Jadi pagi ni cikgu nak kita menyanyi dulu. Apa mana cikgu? Cikgu nak menyanyi. Suka cikgu? Okey, cikgu buka lagu ni, kita nyanyi sama-sama. Lepas tu cikgu nak tanya kamu pernah dengar tak lagu ni? Okey. Semua bangun dulu. Jom bangun. Nyanyi sama-sama tau. Lagu kebun je. Lagu kebun. Cikgu ni macam itu lah. Bukan lagu yang pokok besar dah. Pokok besar dengar. Jom kita nyanyi sama-sama. Tanam benih, siram air, letak baja, dah selesai. Untuk gaya apa? Pasti ada hasilnya. Bergerak cakap untuk dia, okey? Pokok tak keluar. Pokok tak keluar. Kita selari dulu. Kita selari sama-sama dulu. Masuk bakul, boleh makan. Siapa yang menanam pasti ada hasilnya. Wah, dah dulu. Apa? Dia petik apa? Mangga. Teknik tu. Cikgu pun tak dapat belajar. Terima kasih kepada Allah atas rezeki yang diberi. Tuhan saluran Allah, alhamdulillah, pasti ada hasilnya. Pasti ada hasilnya. Boleh duduk dulu. Okey, kita dah dengarkan lagu tadi. Lagu pasal apa? Lagu petik buah tu. Apa tadi? Tadi buah betul. Dalam berkebun tu mana kita ada petik buah tadi. Okey cerita? Okey, jadi cuba teka. Apa yang kita nak belajar hari ni? Kita nak tanam-tanam ke? Nak main tanam ke cikgu? Ya ke tanam-tanam? Main tanam ke cikgu? Ya, tadi dia tanam pokok dalam tu. Dia tanam pokok? Jadi awak semua nak buat apa? Kita nak tanam pokok ke hari ni? Sebenarnya hari ni kita nak menanam pokok. Tapi sebelum kita pergi tanam pokok, cikgu nak buka video, satu video
Cikgu nak kamu tengok dulu macam mana pokok tu boleh membesar, okey? Ni tengok, ni adalah pokok mangga. Pokok apa tadi cikgu cakap? Pokok mangga. So, hari ni kita akan tengok pokok tu daripada kecil sampai besar dulu. Baru kita pergi ke keluar dalam pokok. Yang hidup cikgu. Okey, tengok ni betul-betul nanti kamu tak tahu macam mana pokok tu besar. Tu apa? Ni dia kata biji mangga mengeluarkan akar. Nampak tak akar ni? Oh, nampak tak? Lepas tu dia kata barulah daripada akar tu jadi pokok kecil. Lepas tu dia pun besar. Pokok besar. Mesti dia dah besar baru dia keluar. Lepas dia dah besar baru dia keluar buah. Tapi nanti so, tadi kita tanam pokok. Tapi nak tanam pokok tu ambil masa. Yang tadi tu ada masa je. Tapi kita kena kalau kita nak tanam pokok nanti, dia akan ambil masa. Lepas tu, kalau pokok nak hidup, dia perlukan cahaya matahari dan air. Jadi kita akan siram pokok hari-hari baru dia besar. Okey? Okey, cikgu. Okey, jadi kita akan tanam ni, dia daripada kecil. Jadi hari ni kita tak nampak pokok tu besar. Tapi kalau nanti kita tanam hari-hari, kita siram hari-hari, kita akan nampak pokok tu besar. Okey, so nak pergi tanam tak? Okey, jom ke? Ya, kita dekat dua kelas. Okey? Okey, kau pergi cikgu. Jom kita ambil Pak Datang tu dalam kita kat mana? Jom, situ. Baiklah, jadi kaitan antara teknik pengecaman pola dalam aktiviti PDP yang telah kami laksanakan melalui video simulasi sebentar tadi, di mana guru memaparkan video animasi ataupun time-lapse di mana pertumbuhan pokok daripada benih hinggalah berbuah. Jadi murid ni diminta untuk mengenal pasti pola pertumbuhan ataupun perubahan pokok. Contohnya daripada benih ke tunas, tunas ke batang, batang ke daun dan daun sehinggalah berbuah. Aktiviti ini melatih murid membina kefahaman konseptual tentang corak pertumbuhan secara berperingkat dan berulang dalam dunia alam semula jadi. Murid juga dapat merumuskan semula pola pertumbuhan dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Contohnya, mungkin terdapat setengah murid lebih faham jika mereka menggunakan bahasa mereka sendiri ataupun bercakap dengan bahasa mereka sendiri. Contohnya, oh cikgu, kita perlukan benih untuk pokok ini tumbuh menjadi batang dan sehinggalah mengeluarkan buah. Jadi kanak-kanak ini faham bagaimanakah pola pertumbuhan pokok sehingga pokok mengeluarkan buah. Seterusnya ialah teknik leraian. Teknik leraian ni ialah satu kemahiran berfikir yang sangat penting dalam pemikiran komputasional. Jadi teknik leraian ni ialah satu proses yang memecahkan satu tugasan atau konsep yang besar kepada bahagian-bahagian yang kecil supaya ia mudah difahami, dipelajari dan dilakukan oleh kanak-kanak. Jadi bagi kanak-kanak prasekolah ni, teknik ni sangat membantu kerana perkembangan kognitif mereka ni masih di tahap yang awal. Jadi mereka ni akan lebih mudah memahami arahan dengan yang ringkas, konkret dan secara berperingkat. Jadi bila guru menyampaikan tugas secara besar dan menyeluruh, murid ni boleh menjadi keliru, hilang fokus dan tidak tahu hendak mula dari mana. Jadi terdapat 4 ciri-ciri teknik leraian. Yang pertama adalah setiap langkah yang dilakukan pendek, jelas dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak. Yang kedua, guru memberikan demonstrasi atau gambar bagi setiap langkah. Yang ketiga, langkah-langkah perlulah disusun mengikut urutan yang logik dari awal hinggalah akhir. Dan yang keempat, langkah yang dilakukan mestilah bersifat spesifik dan tidak digabungkan. Okey, jadi kepentingan teknik leraian ni ada 4. Yang pertama adalah mengurangkan kekeliruan
di mana kanak-kanak prasekolah ni akan sukar memahami proses yang kompleks jika diberi tugasan secara sekaligus. Jadi lirayan ni membantu untuk memecahkan maklumat supaya kanak-kanak ni dapat memproses secara perlahan dan jelas. Yang kedua, meningkatkan tumpuan di mana kanak-kanak ni hanya fokus kepada satu langkah pada satu masa sahaja. Jadi sebab itulah guru kena gunakan teknik ni supaya guru ni dapat mengajar kanak-kanak secara langkah demi langkah. Dan yang ketiga, meningkatkan keyakinan di mana apabila kanak-kanak ni dia dah siapkan satu langkah, mereka akan jadi lebih yakin untuk teruskan langkah yang seterusnya. Dan akhir sekali ialah membantu kefahaman jangka panjang di mana kanak-kanak ni dia akan mengingati proses melalui pecahan yang jelas kerana apabila menggunakan teknik ni, kanak-kanak akan lebih mudah memahami konsep yang kompleks. Cikgu. Berdasarkan Okey, tadi kat dalam kelas kita main lagu apa? Cikgu panas lah. Lagu kebun tadi kan? Lagu kebun. Okey, adakah hari tadi macam mak dia pakai tadi. Okey, jadi sebelum kita tak tanah, kita kena pakai topi. Untuk lindung daripada matahari. Lepas tu nanti kita nak main tanah. Kalau kita nak main tanah, kita kena pakai apa? Kalau tangan lah tangan. Jadi ambil sarung. Masih pakai cikgu nak warna putih. Dia nak putih. Cikgu tali saya mana? Tali saya mana? Pakai dekat atas kepala kamu. Tanah. Ambil seorang satu pasang. Pakai je. Lita tolong tak tahu kena tali kat situ kat hidau tu je kena kat bawah hidau. Macam sana. Ni pakai tangan. Ni pakai dia macam mana? Aku tak tahu. Okey, kita pakai mula pakai tangan. Pakai. Macam ni. Kita pakai dua belah. Ya, nanti awak nak tangan awak kotor. Nanti kuman ada dekat tangan. Jadi sebab tu lah kita pakai sarung tangan. Tangan ni kecil. Nanti cikgu cuci. Okey, sebelum kita nak menanam. Cikgu ada memang. Ada seorang murid tu. Yalah, aktif memang tekan guna tu. Okey, kita tengok ni. Cikgu ada flashcard. Okey, jadi sebelum kita nak menanam, cikgu nak ajar cara menanam. Okey, yang pertama apa cikgu? Yang pertama apa? Yang pertama awak rasa kita kena buat apa? Kalau nak tanam, kena ada tanam. Maksudnya siram air lah. Cikgu buat apa tu? Kenapa cikgu buat banyak-banyak? Okey, mula-mula kita kena sediakan ni apa? Bekas cikgu? Basuh. Basuh lah. Siapa ada basuh kat rumah? Ada banyak. Ada banyak nak sampah. Mak saya tak ada basuh yang besar cikgu. Tinggi macam ni. Tinggi macam tu. Bawa tak ada bawa. Kat belakang kebun. Kat belakang kebun. Bibi nenek saya selalu tanam. Bibi tu? Saya masih kat Australia tu. Masih kat Australia dulu tu saya ada. Tidak ni. Okey, lepas kita dah sediakan basuh, kita kena masukkan tanah ke dalam basuh. Okey, jadi cikgu dah sediakan 2 basuh comel untuk awak berdua, tahu? Okey, yang kedua, lepas kita masukkan tanah, kita kena buat lubang. Mana jari telunjuk awak? Nanti dalam tanah tu kita akan buat satu lubang kecil. Okey, sebelum cikgu, saat ni kita buat sekali, tahu? Cikgu terang dulu. Okey, kita buat lubang kecil di tengah tanah. Okey, lepas kita dah buat lubang, kita kena buat apa? Okey, nampak ni? Ni cili. Ni cili. Tu biji ke? Ni biji benih cili. Jadi lepas awak dah buat lubang tu, awak kena masukkan biji benih ke dalam lubang. Lepas dah masukkan biji benih tu, kita kena buat apa? Tutup. Tutup. Pandai. Okey. Okey, lepas tu lepas dah tutup, kita kena ni gambar apa? Siram ni cikgu. Betul. Lepas kita dah masuk. Tapi tak ada yang depan tu cikgu. Ya, ini lain sikit. Warna biru. So kita kena siram anak pokok dengan air. Pandai. Okey, yang paling penting.
Lepas masukkan air, kita kena masukkan baja. Ni baja. Kalau tak ada baja, pokok awal tak boleh hidup. Tahu? Okey. Lepas tu agak-agak ada matahari. Agak-agak kita kena letak pokok kat bawah ke kat bawah matahari? Kat bawah bumbung ke kat bawah matahari? Sebab pokok perlukan cahaya matahari. Kalau tak ada cahaya matahari, pokok tak boleh hidup. Jadi kena letak. Jadi yang paling penting, kita kena jaga pokok kita elok dan siram setiap hari. Kalau tak siram setiap hari, hidup tak rasa-rasanya? Dia tak akan hidup. Jadi sebenarnya kita buat, kita faham. Jadi kalau ada angin pun boleh hidupkan pokok ke? Kita boleh hidupkan pokok. Yang boleh hidupkan pokok, air, cahaya matahari dengan tanah. So 3 tu penting kalau kita nak tanam pokok. Letak baja sekali. So 4 tu penting tau. Dah cikgu bagi seorang satu. Kita dapat masuk. Comel lah masuk ni. Okey, yang pertama tadi macam mana? Masukkan tanah dalam baja. So seorang cikgu nak buat dulu nak buat tanah. Masukkan setengah basuh. Awak ni busy. Itu saya nak buat juga. Sekejap ya, kita kena ikut. Okey, dah lihat. Besar lah tanah ni, tanah. Okey, dah. Okey, cukup dah. Okey, kita pula. Buat lubang kecil. Kecil ya, buat lubang kecil. Dah cikgu? Dah. Okey, lepas dah masukkan. Lepas dah buat lubang, kita kena masukkan biji benih. Biji benih. Kita masukkan berapa cikgu? Kita kena masukkan 3. Nah, 1. Kira 2, 3. Cukup ke cikgu? Kalau kita nak tanam pokok, kita tak boleh banyak-banyak. Nanti dia tak tumbuh. Cikgu, dia terbang di tepi lah. Cukup tak 3 Dewita? Cukup. Cikgu tadi saya kata kampus dia balik. Saya dah buat dah. Kampus dia tutup dah. Kita tutup dia balik. Okey, lepas dah tutup balik, kita kena buat apa? Siram. Siram pokok. Nah, seorang cikgu nanti tak sikit je. Okey, pandai. Okey, lepas dah siram pokok, kita kena buat apa? Apa yang cikgu kata paling penting? Batu paling penting setiap hari. Tengok, ni apa tadi cikgu kata? Baja. Tak nampak lah. Tak dalam ni lah. Baja. Tadi cikgu nak seorang letak sikit dekat dalam tanaman dia. Yang betul lah. Cikgu lupa bagi. Baja ni cukup tak cikgu? Sikit lagi. Okey dah. Gembur-gemburkan dia. Gembur-gemburkan macam tu. Betul. Pandai ya. Kacau-kacau. Chef Rita pula. Kenapa dia bagi? Cikgu kata. Okey. Lepas tu Rita gembur-gemburkan dia. Dah. Dah tanah dia dah bersama dengan baja. Lepas tu kita dah masukkan baja. Dah masukkan baja, kita kena letak bawah. So awak pergi susun dekat sana basuh awak.
video aktiviti PDP tadi, saya telah menggunakan teknik leraian dalam aktiviti 1 iaitu cara menanam pokok. Saya menggunakan teknik ini dengan memecahkan proses menanam pokok ini kepada langkah-langkahnya iaitu mempunyai 8 langkah. Jadi, waktu itu guru telah menunjukkan keimbasan sebelum mempraktikalkan aktiviti menanam pokok. Selepas memperkenalkan aktiviti menanam menggunakan keimbasan mengikut langkah-langkahnya, guru telah menggunakan keimbasan sambil mempraktikalkan aktiviti tersebut. Jadi, di dalam aktiviti itu, murid tidak diminta untuk menanam pokok secara umum tetapi dibimbing oleh guru dengan melakukan setiap langkah secara berurutan. Jadi, teknik ini dapat memastikan murid prasekolah memahami proses tersebut dan dapat menirunya secara fizikal atau digital. Dalam aktiviti 1, cara menanam pokok ini juga, saya telah menggunakan teknik peniskalaan. Teknik peniskalaan ni ialah memilih maklumat paling penting dalam satu topik dan mengabaikan maklumat yang kurang relevan supaya murid-murid ini dapat fokus pada konsep utama. Jadi dalam kata mudah, peniskalaan ini membantu guru untuk menapis maklumat supaya hanya bahagian yang penting sahaja diajar. Jadi dalam pendidikan awal kanak-kanak ni, teknik ni sangat penting lah kerana kanak-kanak ni kan mudah hilang tumpuan jika menerima terlalu banyak maklumat pada satu masa. Jadi terdapat 4 ciri-ciri teknik peniskalaan. Yang pertama, guru hanya mengambil maklumat yang paling penting sahaja. Yang kedua, guru mestilah memberi tumpuan kepada perkara utama, bukannya butiran kecil. Yang ketiga, guru perlu memastikan murid ini tidak terganggu dengan maklumat tambahan yang tidak penting. Dan akhir sekali, teknik peniskalaan ini membolehkan murid membuat pemahaman yang ringkas tetapi tepat. Jadi kepentingan teknik peniskalaan ini ialah pertama, mengurangkan beban kognitif di mana murid ni hanya perlu fokus pada maklumat utama sahaja. Contohnya kanak-kanak prasekolah ni tidak perlu pun memahami semuanya. Kanak-kanak prasekolah ni hanya perlu memahami konsep asas sahaja. Yang kedua, memudahkan murid memahami konsep sains tanpa terlalu banyak maklumat yang teknikal. Jadi, kanak-kanak ni akan belajar dengan lebih baik apabila maklumat yang diberikan itu ringkas dan tepat. Yang ketiga, membantu murid membuat keputusan berdasarkan faktor yang penting sahaja. Dan akhir sekali, menunjukkan keutamaan di mana murid ini dapat belajar untuk membezakan apa yang penting dan apa yang tidak penting. Jadi melalui aktiviti PDP tadi, guru ini telah memilih maklumat yang penting sahaja dan mengabaikan maklumat yang terlalu kompleks untuk usia prasekolah. Contohnya macam topik menanam pokok ini, terdapat banyak maklumat lain yang boleh diajar seperti jenis tanah, nutrien, fotosintesis dan kitaran hidup tumbuhan. Tetapi guru hanya menekankan perkara asas tumbuhan sahaja yang diperlukan. Contohnya guru menanyakan soalan, apa yang pokok perlukan untuk hidup? Jadi guru akan menekankan 3 perkara asas tumbuhan perlukan untuk hidup iaitu tanah, air dan cahaya matahari. Jadi teknik ini dapat membantu murid untuk memahami konsep asas penjagaan tumbuhan dengan jelas dan murid boleh memberi fokus pada 3 elemen penting sahaja dan bukannya fokus kepada maklumat lain. Okey, baiklah. Mari kita lihat teknik algoritma pula. Okey, dalam teknik algoritma ini, teknik ini merupakan satu teknik pembelajaran yang melibatkan penyusunan langkah-langkah secara sistematik dan berterusan. Ini bermaksud langkah-langkah adalah daripada langkah 1, 2, 3, 4, 5 secara menaik. Dan teknik ini digunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau melaksanakan sesuatu tugasan, di mana ia juga menekankan urutan tindakan yang jelas daripada langkah pertama hingga langkah terakhir supaya proses untuk melaksanakan atau untuk menjalankan sesuatu aktiviti menjadi teratur, tepat dan mencapai hasil yang diingini. Dalam erti kata lain, sebenarnya teknik ini juga membantu murid memahami bahawa sesuatu tugas hanya dapat diselesaikan dengan mengikut langkah yang betul dan ia juga tidak boleh dilakukan secara rawak. Dan teknik ini mengajar murid berfikir secara logik dan terancang serta tersusun.
Kita teruskan lagi dengan kepentingan teknik algoritma. Terdapat beberapa kepentingan teknik algoritma. Yang pertama, mengukuhkan daya ingatan dan pengurusan maklumat secara teratur, di mana susunan langkah yang teratur dapat membantu murid mengingat proses dengan lebih mudah dan fokus untuk melaksanakan sesuatu aktiviti. Seterusnya, meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah melalui susunan tindakan yang terancang, di mana murid dapat belajar mengenal pasti kesilapan dalam sesuatu proses dan memilih langkah pembetulan dengan lebih bijak. Yang ketiga, menggalakkan pemikiran logik dan sistematik, di mana murid dilatih berfikir secara teratur dengan mengikut urutan langkah yang jelas daripada awal sehingga akhir. Dan yang terakhir sekali, mengukuhkan daya ingatan dan pengurusan maklumat yang teratur, di mana murid dapat mengingat sesuatu maklumat secara teratur apabila menggunakan susunan yang betul dan dapat mengukuhkan daya ingatan mereka supaya mereka dapat melaksanakan aktiviti tersebut pada lain waktu. Okey, kita bergerak kepada teknik penakulan, di mana teknik penakulan ini merupakan sesuatu kaedah berfikir yang menekankan keupayaan membuat pertimbangan secara logik, di mana pertimbangan secara logik ini dibuat berdasarkan hubungan antara sebab dan akibat, dan maklumat-maklumat yang dapat akan diterjemahkan dan diambil tahu dengan lebih mendalam untuk memastikan kejelasan sesuatu maklumat. Dan teknik ini melibatkan proses menyoal, memberi alasan, menjelaskan sesuatu situasi dan membuat kesimpulan berdasarkan bukti atau maklumat yang ada. Di mana ia menunjukkan teknik penakulan ini memerlukan beberapa proses sebelum mendapat sesebuah keputusan yang betul dan yang logik. Dan teknik ini juga membantu menghasilkan pemikiran yang kritis, rasional dan berasaskan hujah yang munasabah. Di mana teknik ini menjadikan seseorang itu dapat berfikir dengan lebih mendalam apabila sesuatu soalan ataupun sesuatu maklumat yang diberikan itu memerlukan pertimbangan, dan kebiasaannya ini akan berlaku pada penyoalan maklumat. Di sini kita dapat lihat bahawa teknik penakulan ini juga mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu, di mana yang pertama, teknik penakulan ini dapat mengasah pemikiran logik dan kritis, di mana teknik ini dapat membantu murid untuk memahami dengan lebih jelas hubungan antara sebab dan akibat, dan dapat mengasahkan pemikiran logik seseorang murid. Seterusnya, meningkatkan kemampuan membuat keputusan, di mana membolehkan seseorang murid ini menilai kesan atau sesuatu tindakan sebelum dilaksanakan dan sebelum dia membuat keputusan. Yang ketiga, melatih kebolehan menganalisis masalah, di mana kebolehan menganalisis masalah ini dapat dilatih dengan teknik penakulan. Dengan teknik ini membantu mengenal pasti punca dan mencari penyelesaian yang sesuai, di mana bila murid ni dia nak mencari sesuatu tu, dia akan mengenal pasti punca dan dia akan mengenal pasti penyelesaian yang sesuai sebelum membuat keputusan. Dan yang terakhir sekali, membina kemahiran memberi penjelasan dan hujah, di mana membolehkan seseorang murid memberi idea dan jawapan yang disampaikan dengan rasional dan tersusun dan tanpa putar belik ataupun tanpa kesahihan yang tidak sahih. Baiklah, sebentar tadi tu merupakan video simulasi aktiviti PDP yang dilaksanakan mengikut teknik-teknik ini. Jadi, berdasarkan video main game tersebut, terdapat dua teknik, iaitu teknik algoritma yang yang diterangkan sebentar tadi, dan seterusnya teknik penakulan, di mana pertama sekali saya akan menerangkan tentang perkaitan teknik algoritma dulu dan dengan aktiviti PDP yang dilaksanakan. Okey, yang pertama, sebenarnya perkaitan teknik ini menunjukkan bahawa teknik algoritma ni dia berkait rapat sebenarnya dengan aktiviti yang dilaksanakan, kerana murid bukan sahaja menyusun langkah menanam pokok secara teori, tetapi turut melaksanakan langkah tersebut dalam urutan yang betul melalui simulasi pengajaran yang dilaksanakan. Okay, dari sini kita dapat tengok mula-mula murid tu dia memasukkan tanah, lepas tu dia pergi ke Okey, maafkan saya. Tetapi dalam video tersebut sebenarnya aktiviti game tu tanah dah disediakan. Jadi murid hanya melaksanakan
urutan yang seterusnya. Dari urutan memasukkan biji benih, menyiram dan memasukkan baja sehingga pokok tersebut besar dan juga pokok tersebut mendapatkan cahaya matahari. Okey. Semasa aktiviti dijalankan juga, murid mengikut setiap langkah seperti langkah-langkah yang disebutkan tadi dengan betul dan tepat mengikut urutan yang telah diajar pada awal teknik lain tadi. Okey, ini menunjukkan bahawa murid dapat memahami dan mengaplikasi algoritma dalam bentuk yang tindakan yang sebenar, bukan hanya melalui pemerhatian, kerana mereka menunjukkan dalam bentuk tindakan yang sebenar dalam game dan mereka menunjukkan bagaimana teknik-teknik, bagaimana urutan-urutan untuk teknik ini dilaksanakan dalam aktiviti simulasi PDP. Okey, baiklah, seperti yang kita tahu, perkaitan teknik penaklukan ini dalam aktiviti PDP juga dapat kita lihat pada aktiviti main game. So, sebenarnya semasa aktiviti game menanam pokok dilaksanakan, guru melakukan atau mengemukakan soalan-soalan penaklukan seperti mengapa pokok memerlukan cahaya matahari dan apa yang akan berlaku jika kita tidak menyiram pokok. Dan guru juga menyoal beberapa soalan lain yang logik untuk disoal, dan apa yang kita lihat, ada murid yang dapat menjawab dan ada murid yang tidak dapat menjawab. Tetapi murid yang dapat menjawab tersebut adalah dia menjawab berdasarkan pemahaman melalui aktiviti yang dilakukan itu. Dan ini menunjukkan murid bukan sahaja mengikut langkah menanam pokok, tetapi murid juga dia memahami tujuan sebenar setiap langkah dan kesan sekiranya langkah tidak dilakukan. Selaras sebenarnya dengan konsep yang kita cakap tadi, konsep hubungan sebab dan akibat dalam teknik penaklukan. Jadi teknik penaklukan ni penting, ataupun teknik penaklukan ni sebenarnya dapat ditekankan dalam teknik soal jawab semasa aktiviti game yang dilaksanakan, kerana teknik ini sesuai untuk memastikan murid ini dia lebih memahami mengapa sesuatu tujuan perkara itu berlaku, dan murid ini tidak hanyalah belajar tentang cara menanam pokok semata-mata, tetapi dia juga belajar bahawa pokok ini apa yang pokok perlukan untuk hidup. Jadi begitu. Juta, jangan lagi. Cikgu tak suruh lagi. Apa ni? Tadi kita buat apa? Tadi kita dah tanam pokok. Kita tanam pokok. Okey, dah tanam pokok. Jadi hari ni main game pula lepas tanam pokok. Okey? Tapi Nampak ni cikgu? kita jaga pokok. Apa jadi tembikar kita ada tembikar? Kita jadi tembikar ada tembikar. Ibu cium je ada tembikar. Okey. Tapi sebelum tu, ini game pasal penanam tadi. Faham? Betul ke? Macam tadi ada apa yang kita tanam tadi? Tadi kita ada pasu, ada tanah Ada tu. tanah, ada pasu lagi. Ada cikgu ada air tu. Ada air. Kita tanam biji cili. Tadi kita tanam biji cili. Lepas tu ada apa lagi? Biji cili kita ada tadi ubi ni apa tu? Ubi siram pokok. Siram Air tu. Awak terlupa yang lagi satu. Apa? Tadi kan kita ada letak baja. Baja yang kita letak untuk tumbuh. Ya, betul. Okey, jadi jom kita main game dulu. Kita kena ikut step macam kita buat tadi, okey? Okey. Okey. Twitter tekan ni. Saya tekan ni. Saya tekan ni. Boleh. Okey, jadi skip. Okey, skip. Lepas tu mula-mula buka buku dulu. Ni buku. Bukunya ada biji benih. Jadi awak boleh pilih. Cikgu koi. Banyak. Ada kol. Boleh ambil biji benih. Seperti cikgu awak ni. Nanti cikgu urus lagi. Boleh. Okey, kita terus. Saliha nak apa? Ada yang kita tu. Dia nak. Senang Devi lah. Okey, tekan. Devi. Lepas tu buat apa cikgu? Lepas tu Juwita kat mana tadi tanam? Sini. Dekat situ. Tadi step kita buat apa? Kita buat dulu. Lepas kita tanam kita buat apa? Cikgu. Isi air. Kenapa Saliha? Tadi kita letak biji. Macam kita nantilah bila kita letak biji-biji nanti dia akan tumbuh. Tu kita
tak lagi cikgu. Boleh, ni ada beberapa pasu lagi. Nak tanam lagi lah. Tadi dah ada. Tadi dah masukkan ke belum? Dah masukkan. Okey, Juwita dah masukkan air. Batik? Baja? Baja tadi dah masukkan belum? Belum. Okey, masukkan baja dulu. Saliha, salam apa tu banyak-banyak tu Saliha? Cikgu, tak Oh. mana-mana. Wah, besar tak? Kenapa Bobo cerita bersama satu buku Itu besar kan nak cakap awak? Tadi cikgu cakap dekat Juwita, lepas siram air kita letak apa? Kita letak air. Letak air. Oh, tu letak lagi satu tu tadi. Kita letak baja. Baja ni ke Ini baja je. Cuba awak letak. Letak dekat tumbuhan awak. Mana tumbuhan awak? Okey. Tengok. Dia besar tak? Satu lepas baju tadi. Masih kena siram lagi. Dia nak besar cikgu. Sikit je. Tadi Cikgu cikgu besar tak cikgu? Lepas letak baju dengan siram muka. besar kejap Juwita tu. Saya punya dah besar. Tadi cikgu cakap, tadi awak siram berapa kali Juwita? Dah 2 kali cikgu ni. Dia 2 dah kali. So macam cikgu cakap lah tadi, kita kena siram banyak kali. setiap hari. Tapi tak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti tumbuhan tu rosak. Cikgu, dia keluar pun. Dia keluar pun. Bagus cikgu. Cepat cikgu nak tengok pasu siapa yang banyak dulu tumbuhan dia ni. Cikgu nak tengok siapa tumbuhan dia banyak dah besar dulu. Macam tahu apa dia tumbuh. Tadi dia tiba-tiba ada watermelon. Watermelon? Cikgu pun tak boleh jawab kan ni. Tomato lah. Tomato. Pasu kamu berdua dah pernah ke belum? Belum satu lagi. Saya lambat ni. Banyak. Tak semua jadi watermelon dulu. Lah cikgu terlupa watermelon. Dia Awak main tipu. Awak pun dah ada watermelon dah Saliha. Yelah sebelum saja cikgu. Tumbuhan siapa yang rajin jaga pokok dia lah yang akan menang sebab tumbuhan dia besar dulu. Cikgu dah tengok siapa rajin jaga pokok. Tak ada pokok ni. Siapa baca betul Saliha? Wah, besar. Tak dapat baca. Cikgu. Muka ni tak ada muka. Cikgu, tomato dah masak cikgu. Jadi Juwita semua dah besar ke dah? Dah. Wow, yeay. Saliha dah siap belum? Jadi kamu berdua kena rajin. Nanti hari-hari kita kena siram dengan letak baja tau dekat tumbuhan kita. Boleh tak Saliha? Wow, kebun saya. Tengok ni. Ni kebun Saliha. Okey, ini kita tengok. Ni kebun Saliha, ni kebun Juwita. Sama tak tumbuhan kamu? Tak sama. Sebab apa? Sebab apa tak sama? Ada watermelon. Ada ni. Terus. Daisy. Bukanlah. Daisy lah. Kenapa tumbuhan kamu berbeza? Sebab Betul. betul. Macam itulah juga tanaman kita. Tadi kita tanam apa? Tadi kita tanam pokok cili. Tadi kita tanam pokok cili tapi banyak lagi benda ni macam ni. Ada tembika, ada tomato, Nanti ada ros. kita tanam pokok lain pula. Okey, nanti kita tanam pokok lain tapi kita kena siram dulu dan tengok hasil tanaman kita. Baru kita boleh tanam pokok lain, okey? Cikgu. Okey. Baiklah, saya teruskan lagi dengan teknik penilaian. Melalui teknik penilaian teknik ini memberi peluang kepada murid menilai hasil kerja sendiri dan rakan serta menilai keberkesanan langkah yang diambil dalam aktiviti. Ia menggalakkan refleksikan diri dan pemikiran metakognitif. Jadi, kami juga telah menyediakan satu video simulasi yang di mana kami menerapkan teknik penilaian ini. Di dalam video simulasi tersebut berdasarkan
Aktiviti menanam pokok kami. Tadi kita dah main game. Kita buat apa lagi tadi? Kita tanam pokok. Kita tanam pokok. Kita buat apa? Nyanyi lagu pasal apa? Tadi kita nyanyi lagu Oma Hana. Kebun. Pasal kebun. Betul. Lepas tu kita buat apa? Kita pergi keluar tadi. Kita tanam cikgu duduk betul. Mesti kan dia tengok video kan. Tapi laju. Daripada kecil sampai kejut. Hari kejut. Cikgu tu yang buka. Cikgu pakai speed. Taklah, itu dia macam tunjuk lah cara nak ikut pokok tu hidup tapi secara laju. Tapi kalau kita tanam betul-betul laju, cepat ke lambat pokok tu hidup? Lambat. Kita kena buat apa supaya tumbuh? Kita kena baca pokok. Siram pokok. Baca lagi. Tapi pokok kan kena ada matahari. Kita kena letak dekat bawah matahari. Lepas tu kita kena siram setiap hari ke nak yang siram dah ke? Ataupun biar je pokok tu macam tu? Kita kena siram banyak-banyak. Siram setiap hari. Tapi tak boleh baik sangat. Nanti pokok tu rosak. Nanti bertampur. Patutlah lepas nenek saya macam betul air tu takut. Mesti nenek saya letak banyak. Nanti saya nak marah. Cikgu tak bagi. Kalau pokok kecil tak boleh isi air banyak. Nanti dia mati. Kalau pokok besar tu baru boleh. Tapi pokok nenek saya tu pokok bangga. Pokok bangga. Banyak lah Lina. Bangga. Kan pokok Lepas tu, lepas kita tanam pokok, kita buat apa? Kita masuk kelas tadi, kita buat apa? Kita main anjing. Anjing? Anjing tu jaga je lah. Anjing tu jaga kebun. Kita main game ke? Kebun. Siapa tanam pokok banyak-banyak tadi? Tanam pokok? Saya. Cikgu tak tanam. Cikgu tak tanam. Pokok apa yang kamu tanam? Tadi saya tanam pokok kon. Cikgu tapi tadi saya tak sempat, tadi tidak ada tepikan. Cikgu tu. Okey. Seronok tak main game tu? Seronok. Nanti cikgu bagi game tu kawan saya tahu. Boleh tak? Tapi cikgu nak tanya. Cikgu pernah sebelum tu dah lalu je dah tadi. Yelah, dia jealous je. Dia nak main game juga. Okey, cikgu nak tanya. Dah yang mana dia? Cikgu nak tanya. Agak-agak lah kalau cikgu suruh awak tanam pokok kat rumah, awak ingat ke tak ingat? Ingat! Kalau ingat, kita buat apa dulu mula-mula tanam pokok? Kita tanam dia. Tak tanam dulu. Sebelum tanam kita kena ada apa? Pasur. Lepas tu masukkan tanam. Lepas tu masukkan biji benih. Kita buat lubang. Lepas tu masuk biji benih. Masuk banyak-banyak ke masuk sikit je ke? Sikit je. Tadi bagi 3 kan? Cikgu bagi 3 kan? Jangan banyak. Jangan banyak sangat. Nanti dia tumbuh banyak-banyak. Cikgu bagi kat dalam tu kecil kan? Lepas tu lepas kita dah tutup lubang tu, kita buat apa? Kita letak siram. Siram pokok. Siram nak benih yang dalam pasu tu. Lepas tu kita letak bawah. Lepas tu kita letak bawah matahari. Jadi siapa nak balik? Saya. Sebelum kita balik, cikgu nak tengok awak ingat ke tak kita buat apa tadi? Kita nak main quiz. Quiz apa kita lagi ke? Yelah, quiz ni tadi kita main game. Tadi main game ni quiz. Supaya nanti awak ingat, awak boleh buat dengan mak awak kat rumah. Dengan nenek. Dengan cikgu tahu nak buat dengan nenek. Saya tahu lah awak buat nenek. Dengan ayah, emak, ibu, adik, kakak semua boleh buat. Nak ke tak? Okey kan? Dengan bibik lah. Dengan bibik ku. Asyik itu beliau.
Bibi saya dah tunggu kat luar nak ambil saya, cikgu. Kalau ingat nanti balik bibi kita nak balik. Awal lah bibi saya datang hari ni. Bibi awak main telefon lah. Bibi saya kat luar. Nanti kalau menjadi tanam pokok kat rumah, hantarlah gambar saya. Okey. Cikgu dia sama. Tulis nama tu. Tulis nama. Yeay! Apa nama tu? Ya. Okey. Dah siap ke Saleha? Okey. Saya ni macam tak kena sebelum tadi. Ya, awak ni gelojoh lah. Tekan start. Tadi cikgu tak balik kan? Start. Allah, bibi saya dah sampai. Jumpa yang masuk. Okey, dah ada dalam ni. Saleha sabar. Cikgu pakai dia kerja RM2. Cikgu pandai rumah sekarang. Aku hati dulu. Nak ikan ni. Cikgu. Sekejap je. Lain dia nak membantu cikgu. Dah lah. Okey. Nak balik kuis. Okey, cikgu nak kamu buat kuis ni. Dah ke? Okey dah. Mana? Tu tak. Okey. Apa yang perlu kita lakukan setiap hari supaya pokok kita hidup sihat? Apa yang letaknya tak guna ke? Ni macam pokok ke? Tengok. Kita letak baja. Wah, betul. Awak dah hafal lah. Cikgu tolong bacakan kat saya. Tapi saya kita baca. Apa yang menanam untuk benih? Soalan sama ya? Apa kita guna? Kertas ke? Tak. Bukan. Batu ke? Tak. Kita tak boleh tanah. Saya ada lagi. Apa yang boleh tumbuh untuk menggembur tanah? Cikgu menggembur tanah tu apa? Kita buat macam ni. Tadi kan kita buat macam ni kan? Tadi yang tu. Ya. Apa? Ni. Yang cikgu guna tadi tu, yang kecil tu, yang gitu-gitu tu. Ya. Awak boleh tak? Cikgu. Apa yang boleh tumbuh selepas pokok yang kita tanam tadi? Okey. Kita nak pokok apa tadi? Cili. Keluar dah besar nanti keluar plastik ke? Tak. Keluar apa? Cili. Okey. Apa yang kita rasa bila kita lihat? Sama lah. Apa kita rasa kalau pokok kita segar? Kita happy. Sedih ke? Tak. Happy. Manakah pokok itu bukan untuk hidup? Nasi ke? Pokok nasi ke? Itu kita. Kita perlukan gula berai. Gula bukanlah. Gula buat untuk kita minum. Matahari lah. Siapa tak tahu? Saya tak tahu lah. Awak tahu tak? Matahari. Cahaya bulan ke? Betul. Belum. Apa yang berlaku kalau pokok tu tak dapat cahaya matahari? Sedih pokok tu hidup segar ke, layu ke dah besar? Pokok tu matilah. Mati. Tak tengok daun dia macam layu. Kalau pokok yang segar, dapat daun dia ke atas. Berarti ni dah kan? Ya, betul. Ya, betul. Yang ni tadi tu lah yang baja tu. Tengok je. Cikgu baca macam saya tadi lah. Tadi ada cikgu. Awak tak ada saya soalan. Sebab tu saya dapat. Okey, semua bagus and terbaik. Semua cikgu nampak semua. Okey, jadi memandangkan kamu dah ingat, balik nanti saya pun nak kamu tanam pokok dengan nenek ke ayah ke ibu ke boleh? Bibi ke boleh ke tak boleh? Boleh. Okey. Jadi sekarang bangun. Bibi saya pergi. Bibi tu kat belakang.
Baik, yang seterusnya adalah teknik penilaian dalam aktiviti PDP, di mana guru dan kanak-kanak dapat menilai serta memberi refleksi tentang hasil tanaman dan guru boleh bertanya kepada kanak-kanak. Contoh soalan yang guru mungkin boleh bertanya adalah, apakah aktiviti yang kita lakukan di luar tadi? Siapa pernah menanam di rumah? Siapa ingat kita tanam apa tadi? Apa alatan yang kita gunakan? Adakah kita mengikut langkah yang betul? Apa yang boleh kita ubah supaya pokok itu tumbuh sihat? Jadi, melalui pertanyaan-pertanyaan dan soalan-soalan yang diajukan kepada kanak-kanak ini, kanak-kanak dapat membuat refleksi dan mengingati balik apa aktiviti yang telah mereka jalankan. Contohnya, kanak-kanak akan menjawab secara tidak langsung, kami menanam pokok, kami membuat aktiviti pokok, kami melihat video tumbuhan membesar, kami menari dan menyanyi lagu mengenai tumbuh-tumbuhan ataupun mengenai aktiviti nyanyian mengenai aktiviti menanam pokok. Jadi melalui pertanyaan-pertanyaan sebegini, guru ni dapat membuat penilaian dan secara tidak langsung dapat membuat refleksi tentang hasil tanaman yang mereka lakukan tadi. Baiklah, yang seterusnya adalah menyatakan faktor yang mungkin menyebabkan pertumbuhan berbeza. Contohnya, kanak-kanak ni mungkin melihat hasil tumbuhan dia berbeza dengan rakan-rakannya. Jadi, melalui ini, kanak-kanak dapat membuat penilaian. Contohnya, pokok saya lambat sebab saya lupa siram 2 hari. Pokok rakan saya lebih tinggi sebab dia letak dekat dengan tingkap yang ada cahaya matahari. Jadi, kanak-kanak dapat membuat perbezaan pertumbuhan ataupun membuat penilaian pokok dia dengan pokok kawan dia ataupun pertumbuhan pokok dia dan pokok-pokok yang lain. Jadi di sini, kita dapat memupuk kemahiran menilai menggunakan bukti secara langsung kepada kanak-kanak. Malah, bukan seksi bersoal jawab sahaja yang boleh dilaksanakan oleh guru, kami juga menyediakan satu kuisis sebagai pengukuhan ingatan kanak-kanak agar mereka lebih memahami dan ingat aktiviti yang mereka laksanakan. Jadi, di dalam kuisis ini, kami menyediakan beberapa soalan mengenai cara menanam pokok seperti apakah alatan yang diperlukan untuk menanam pokok, jika pokok ingin tumbuh, pokok perlukan apa. Jadi melalui soalan-soalan ataupun aktiviti-aktiviti kuisis yang kami jalankan ini, kanak-kanak ini dapatlah mengingat kembali, mengukur keingatan mereka melalui berdasarkan aktiviti yang mereka laksanakan pada hari ini. Contohnya aktiviti menanam pokok. Selain itu, kanak-kanak yang dapat menjawab kuisis dengan tepat, guru juga dapat membuat penilaian bahawa kanak-kanak memahami aktiviti yang yang dilaksanakan oleh guru ini. Jika kanak-kanak gagal ataupun kurang dapat menjawab kuisis tersebut, mungkin guru boleh membuat semakan semula ataupun membuat penilaian semula. Apakah faktor-faktor terhadap murid tidak dapat menjawab dengan tepat ataupun tidak dapat menjawab soalan kuisis yang disediakan, sedangkan murid-murid lain dapat menjawabnya dengan betul.